Okey, bahagian satu untuk dashboard akademik ini. Okay, nanti saya akan ubah nama lah. Okay, saya mungkin Nabawan. So yang pertama tengok dekat executive report. Executive report ni kita akan dapat secara keseluruhan prestasi sekolah. Mungkin dia akan ambil masa sehingga 30 saat ataupun biasanya 15 saat dah dia boleh loading sudah. So secara puratanya, secara keseluruhannya prestasi sekolah daripada TOV kita ada 7.73 kepada 7.21. Okey, dan ETR. Di sini kalau kamu tengok semua dia ada baki ETR. Baki ETR ini maksudnya berapa lagi nak mencapai ETR. ETR ini diperolehi daripada nilai ETR yang kamu masukkan ke dalam sistem. Jadi masukkan ETR dengan sebetul-betulnya. Dan untuk ulasan atau untuk kesimpulan secara keseluruhan boleh klik kat sinilah. Dia akan keluar nanti analisis secara keseluruhan. Okey, bahasa Melayu berapa sehinggalah sampai ke GPMP. So, yang seterusnya kita pergi kepada prestasi mata pelajaran ni prestasi mata pelajaran sebenarnya. Prestasi sekolah. Okey, kalau kita tengok sini prestasi kelas. Jadi di sini dia akan daripada sekolah dia akan turun kepada kelas. Okey, so untuk kelas dia akan keluarkan setiap sama juga GPMP dan dia akan keluarkan GPK dan dia akan tengok target kelas itu. Target ini pun datang daripada nilai ETR yang kamu buat itu. Dia akan ada negatif positif lah. Kalau negatif tu belum mencapai lagi. So kalau kita klik pun dia akan keluar untuk setiap tingkatan lah. Okey, yang kedua seterusnya mata pelajaran. Pilih mata pelajaran, contoh di sini matematik, kita boleh muatkan mata pelajaran. So di sini dia akan keluarkan prestasi mata pelajaran bagi keseluruhan dan setiap tingkatan. Okey. So kalau kita pilih klik kelas dia akan keluar. Okey. Katakanlah saya ambil UMS dia keluar. TOV dia gagal dia 17. Maksudnya semua gagal. AR1 dia ada 9 orang gagal. Okey. ETR kamu target dia 3 orang A minus, 8 orang B plus. B dan C plus dan seterusnya. So kalau kita nak tahu siapa lagi yang gagal, kita boleh klik kat sini dia akan keluar senarai nama. Okey. So untuk section yang keempat, layak mendapat sijil, boleh muatkan. Okey. Tak lama cikgu, loading memang tak lama. Okey, dia akan keluar macam ni layak mendapat sijil. So daripada 227 berturun kepada 216 calon yang terbaru untuk AR1 pertengahan tahun. Dia akan keluarkan siapa yang layak mendapat sijil. So ini adalah peratusan layak mendapat sijil secara keseluruhan dan mengikut kelas. Contohnya kalau kita tengok USM, kita klik USM, dia akan keluar yang layak mendapat sijil bahagian atas dan yang di bawah ini adalah pecahan-pecahan murid yang tidak layak mendapat sijil. So kalau kita tengok, ada kalau kat sini satu je yang tidak layak, iaitu dia lulus BM tapi dia gagal sejarah, iaitu Melvin Serlin Sulaiman. So kalau kita tengok kelas lain ada hampir sama tapi ada yang gagal BM dan tidak hadir sejarah, yang ini dia akan keluarkan nama. Okey. Seterusnya kita pergi dekat minimum C. Okey, ini adalah minimum C yang 4 subjek itu. Okey, kita ada setakat ni 200 yang hari tu ada 4 orang. Sudah bertambah kepada 13 orang. Siapakah dia? Nanti kita klik. Yang ni saya rasa tak boleh klik. Yang ni kena pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okey, settle bahagian 1.